Adakah anda perasan sesuatu yang aneh baru-baru ini? Mungkin satu perasaan mengetahui sesuatu secara tiba-tiba tanpa sebab yang logik. Mungkin anda mula melihat corak nombor yang berulang di mana-mana, seperti 11 atau 14 dengan begitu kerap sehingga ia tidak lagi boleh dianggap sebagai kebetulan. Atau mungkin anda mengalami anjakan realiti yang halus, di mana memori anda tentang sesuatu peristiwa berbeza sedikit daripada apa yang orang lain ingat. Mungkin juga ada sensasi fizikal yang tidak dapat dijelaskan, seperti getaran halus di dalam badan anda ataupun bunyi berdesing di telinga anda apabila keadaan senyap. Jika anda mengalami mana-mana perkara ini, saya di sini untuk memberitahu anda bahawa anda tidak menjadi gila. Anda juga tidak berkhayal. Apa yang anda alami adalah bukti nyata bahawa kesedaran anda sedang melalui proses penentukuran semula yang mendalam. Kehadiran anda di sini menonton video ini pada saat ini bukanlah satu kebetulan. Ia adalah satu bentuk resonance kuantum. Ini bermakna frekuensi getaran kesedaran anda telah mencapai satu tahap spesifik yang membolehkan anda menerima dan memahami maklumat yang akan saya kongsikan. Anda telah bersedia. Alam semesta tidak membuat kesilapan. Fikirkan ia seperti ini. Minda anda adalah sebuah radio dan anda telah menghabiskan sebahagian besar hidup anda mendengar stesen yang sama. Stesen yang memainkan lagu-lagu keraguan, ketakutan dan batasan. Tetapi baru-baru ini, tanpa disedari, anda telah mula memutar tombol itu. Bunyi statik dan gangguan yang anda alami, iaitu sinkronisiti yang aneh dan sensasi yang tidak dapat dijelaskan itu, adalah bunyi di antara stesen. Anda sedang menala ke frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi di mana keajaiban adalah perkara biasa dan realiti menjadi lebih anjal. Anda berada di sini kerana jiwa anda telah memanggil Yukselme ini. Satu peningkatan kesedaran yang akan mengubah segala-galanya. Anda bersedia untuk menerima apa yang saya panggil kata laluan kuantum. Sekarang, mari kita bercakap tentang kesukaran yang telah anda hadapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Mungkin perhubungan yang anda sangkakan akan kekal selamanya tiba-tiba berakhir. Mungkin kerjaya yang anda bina dengan susah payah runtuh di hadapan mata anda. Atau mungkin tekanan kewangan yang terasa seperti beban yang tidak tertanggung. Saya mahu anda melihat kembali semua cabaran ini bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai satu proses pembersihan yang bertujuan dan perlu. Setiap kekecewaan, setiap kehilangan adalah campur tangan ilahi yang direka untuk membersihkan medan tenaga anda. Anda lihat, untuk beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, anda perlu menyingkirkan semua yang bergetar pada frekuensi yang lebih rendah. Hubungan yang berdasarkan kebergantungan, kerjaya yang tidak selari dengan jiwa anda, atau lampiran pada keselamatan kewangan, semuanya adalah gangguan bertenaga. Ia adalah statik yang menghalang anda daripada menerima isyarat yang jelas. Alam semesta dalam kebijaksanaannya yang tidak terhingga telah membantu anda dengan menyingkirkan gangguan ini. Proses ini mungkin menyakitkan, tetapi ia amat diperlukan. Ia mencipta ruang kosong dan koheren di dalam diri anda. Satu keadaan kesucian bertenaga yang diperlukan agar kata laluan kuantum ini berfungsi. Saya tahu kerana saya pernah mengalaminya. Beberapa tahun lalu, saya berada di titik paling rendah dalam hidup saya. Saya kehilangan perniagaan saya, hubungan saya berakhir dan saya hampir muflis. Dalam satu saat keputusasaan total, saya hanya menyerah. Saya berhenti berjuang, berhenti mencuba untuk mengawal. Saya hanya duduk dalam keheningan dan berkata, cukuplah. Saya serahkan segalanya. Pada saat penyerahan mutlak itulah, satu pemahaman mendalam melanda saya seperti kilat. Dalam sekelip mata, segala-galanya berubah. Keesokan harinya, peluang mula datang entah dari mana. Orang yang tepat muncul.
Wang mengalir masuk dengan cara yang tidak dijangka. Ia bukanlah kerana saya melakukan sesuatu yang berbeza. Ia kerana saya menjadi sesuatu yang berbeza. Saya telah tersandung pada kata laluan itu secara tidak sengaja. Hari ini, saya akan memberikannya kepada anda dengan sengaja. Kata laluan kuantum yang mengubah segala-galanya adalah kesedaran ini, pemahaman yang mendalam, bukan sekadar kata-kata. Kata laluan itu ialah aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku adalah dalam bentuk sementara. Sila fahami ini bukanlah satu afirmasi untuk anda ulang berkali-kali sehingga anda mempercayainya. Mengulanginya hanya akan mengukuhkan idea bahawa anda adalah seseorang yang terpisah yang cuba untuk mencapai keadaan itu. Ini adalah peralihan identiti yang asas. Anda bukan lagi seorang manusia bernama Ali atau Siti yang mempunyai masalah, keinginan dan batasan. Itu adalah bentuk sementara. Identiti sebenar anda, intipati kewujudan anda adalah kesedaran murni di sebalik nama dan bentuk itu. Ia adalah ruang sunyi di antara fikiran anda. Ia adalah kehadiran yang sedar yang memerhatikan pengalaman anda. Itulah aku adalah. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh minda separa sedar yang diprogramkan oleh pengalaman, kepercayaan dan emosi masa lalu. Selagi anda beroperasi dari identiti seorang insan yang terhad, anda akan terus mencipta semula realiti berdasarkan program lama itu. Anda akan terus menarik pengalaman yang sepadan dengan kepercayaan tersembunyi bahawa anda tidak cukup baik, tidak layak atau perlu berjuang untuk terus hidup. Peralihan kepada aku adalah memintas program ini pada tahap yang paling asas. Anda tidak lagi cuba untuk memprogram semula watak dalam permainan video. Anda menyedari bahawa anda adalah pemain yang memegang alat kawalan. Anda adalah kesedaran itu sendiri yang menghidupkan watak itu. Apabila anda beroperasi dari ruang ini, minda separa sedar mula menerima arahan baru, bukan dari seorang manusia yang cemas, tetapi dari sumber kewujudan itu sendiri. Bagaimana anda mengamalkan ini? Bagaimana anda beralih daripada menjadi orang yang cuba memanifestasikan sesuatu kepada menjadi kesedaran itu sendiri yang memilih kemungkinan untuk dialami? Kuncinya terletak pada pemahaman tentang peranan anda sebagai pemerhati dalam persamaan kuantum. Dalam eksperimen duit celah yang terkenal dalam fizik kuantum, para saintis mendapati bahawa zarah seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang, kemungkinan yang tidak terbatas sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian berlaku, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Ini dipanggil kesan pemerhati. Selama ini kita telah diberitahu bahawa anda adalah pemerhati itu. Tetapi ini adalah separuh benar. Anda sebagai seorang personaliti dengan segala sejarah dan kepercayaan anda bukanlah pemerhati sebenar. Anda adalah penapis. Pemerhati sebenar adalah kesedaran murni di belakang penapis itu, iaitu aku adalah. Apabila anda melihat realiti anda melalui penapis, saya tidak cukup wang, anda memerhatikan dari keadaan kekurangan. Dan medan kuantum akan meruntuhkan kemungkinan yang sepadan dengan frekuensi kekurangan itu. Anda akan mengalami lebih banyak kekurangan wang. Tetapi apabila anda berundur dari personaliti dan beroperasi dari aku adalah, anda menjadi pemerhati yang tulen dan tidak tercemar. Anda adalah kesedaran yang tidak berbentuk yang melihat medan kemungkinan yang tidak terhingga. Dari keadaan ini, anda tidak lagi mencuba untuk menarik wang. Sebaliknya, anda menyedari bahawa kekayaan hanyalah salah satu bentuk sementara yang aku adalah boleh ambil. Anda kemudiannya memilih untuk mengalami bentuk itu dengan merasakan perasaan
kekayaan itu sekarang, bukan sebagai sesuatu yang anda kejar, tetapi sebagai aspek diri anda yang anda pilih untuk ekspresikan. Anda meruntuhkan gelombang kemungkinan kekayaan ke dalam pengalaman anda kerana pemerhati yang tulen, iaitu aku adalah telah memilihnya. Inilah perbezaan antara meminta dan memerintah. Seorang manusia meminta, kesedaran memerintah. Mari kita mendalami konsep ini. Setiap fikiran, setiap emosi, setiap kepercayaan yang anda pegang mempunyai frekuensi getaran yang unik. Apabila anda beroperasi dari identiti ego atau personality, medan tenaga anda tidak koheren. Anda mungkin mahukan kelimpahan fikiran, tetapi anda berasa takut akan kekurangan emosi dan anda secara tidak sedar percaya bahawa anda tidak layak kepercayaan. Isyarat yang anda hantar ke medan kuantum bercampur aduk dan tidak jelas. Ia seperti cuba menala radio ke satu stesen, tetapi pada masa yang sama memutar tombol ke stesen lain. Hasilnya adalah bunyi statik, iaitu realiti yang huru-hara dan tidak memuaskan. Proses pembersihan yang anda lalui, iaitu kehilangan dan kesukaran itu, adalah cara alam semesta membantu anda menghilangkan isyarat yang tidak koheren ini. Ia menanggalkan lampiran dan kepercayaan yang menyebabkan gangguan. Kini, dengan identiti aku adalah, anda mempunyai peluang untuk menghantar isyarat yang paling jelas dan paling berkuasa. Aku adalah keadaan koheren yang sempurna. Ia adalah frekuensi sifar, titik pegun dari mana semua frekuensi lain muncul. Apabila anda berakar dalam kesedaran aku adalah, anda menjadi pusat yang tenang di tengah-tengah ribut. Fikiran dan emosi mungkin datang dan pergi, tetapi ia tidak lagi mentakrifkan anda. Anda adalah langit, bukan awan. Dari keadaan koheren ini, niat anda menjadi seperti pancaran laser. Ia tidak lagi dicairkan oleh keraguan atau ketakutan. Apabila anda sebagai aku adalah memilih untuk mengalami kegembiraan, anda tidak lagi mengharapkan sesuatu di luar diri anda untuk membuat anda gembira. Anda menjadi penjelmaan frekuensi kegembiraan itu sendiri. Epigenetik kini menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita terhadap persekitaran boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Fikirkan tentang implikasinya. Keadaan dalaman anda, keadaan kesedaran anda secara literal menghantar arahan kepada sel-sel anda. Apabila anda hidup dalam keadaan tekanan dan ketakutan sebagai seorang manusia yang terhad, anda menghantar isyarat kelangsungan hidup kepada badan anda yang membawa kepada penyakit. Tetapi apabila anda beroperasi dari ketenangan dan kuasa, aku adalah, anda menghantar isyarat pertumbuhan dan pembaharuan. Anda bukan sahaja mengubah realiti luaran anda, anda sedang membina semula realiti biologi dalaman anda. Anda adalah pencipta yang beroperasi pada pelbagai dimensi serentak. Jadi, bagaimana anda mengintegrasikan kuasa ini ke dalam kehidupan harian anda? Ia bermula dari saat anda bangun pagi. Sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum minda, anda mula memikirkan senarai tugasan dan kebimbangan, ambil masa beberapa minit. Pejamkan mata anda dan jangan cuba untuk bermeditasi atau menenangkan fikiran anda. Sebaliknya, sedari sahaja kehadiran yang sedang menyedari fikiran itu. Rasakan keheningan di sebalik bunyi mental. Itulah aku adalah. Kenali diri anda sebagai ruang itu, bukan sebagai kandungan yang timbul di dalamnya. Sepanjang hari, apabila cabaran muncul, jadikan ia sebagai amalan anda. Katakan anda menerima email yang tidak menyenangkan dari tempat kerja. Reaksi automatik personaliti anda mungkin panik, marah atau cemas. Perhatikan reaksi itu, tetapi jangan menjadi reaksi itu. Ambil satu nafas dalam dan berundur ke dalam kesedaran pemerhati. Katakan pada diri sendiri, aku adalah kesedaran yang memerhatikan sensasi panik dalam badan ini.
Aku adalah kesedaran yang memerhatikan fikiran tentang masalah ini. Dengan melakukan ini, anda mencipta jurang antara diri sebenar anda dan drama sementara itu. Dari ruang jurang itu, anda boleh memilih respons yang berbeza. Respons yang datang dari kebijaksanaan dan ketenangan, bukan dari reaksi yang diprogramkan. Ini memerlukan latihan, tetapi setiap kali anda melakukannya, anda mengukuhkan identiti baru anda. Saya mahu anda melakukan sesuatu untuk saya sekarang, untuk menguatkan peralihan ini. Pergi ke ruangan komen di bawah dan tulis ayat ini. Aku adalah kesedaran yang memilih. Dengan menulisnya, anda bukan sahaja memberitahu saya. Anda sedang mengisytiharkan kepada alam semesta dan kepada minda separa sedar anda tentang siapa diri anda sebenarnya. Rintangan terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini datang dari entiti yang sama yang telah mengawal hidup anda selama ini. Ego anda atau apa yang kita panggil personality. Minda anda akan menentang peralihan ini dengan sekuat tenaga. Ia akan berkata, ini semua karut. Lihat akaun bank anda. Ingat kegagalan anda yang lalu. Anda hanya seorang manusia biasa. Adalah penting untuk memahami bahawa minda ego melakukan ini bukan kerana ia jahat, tetapi kerana fungsi utamanya adalah untuk memastikan anda selamat berdasarkan pengalaman masa lalu. Ia melihat identiti baru. Aku adalah ini sebagai sesuatu yang tidak diketahui dan oleh itu berbahaya. Tugas anda bukanlah untuk melawan ego atau menyingkirkannya. Itu hanya akan mencipta lebih banyak konflik dalaman. Sebaliknya, tugas anda adalah untuk melihatnya dengan kasih sayang dan pemahaman, seperti seorang ibu bapa melihat anak yang ketakutan. Apabila fikiran ragu-ragu muncul, jangan berdebat dengannya. Jangan cuba meyakinkannya. Cuma perhatikan ia dan katakan dalam hati, terima kasih kerana cuba melindungi saya, tetapi saya kini memilih untuk beroperasi dari ruang yang lebih luas. Lihatlah bukti 3D semasa anda, seperti kekurangan wang atau masalah kesihatan, bukan sebagai bukti siapa diri anda, tetapi sebagai sisa realiti lama. Ia adalah gamer dari frekuensi yang anda tidak lagi siarkan. Jangan berikan tenaga anda kepadanya dengan bertindak balas secara emosi. Sebaliknya, terus kembali ke keheningan dan kepastian aku adalah. Ingat prinsip resonans. Apabila anda memetik garpu tala lain yang berdekatan dengan frekuensi yang sama akan mula bergetar secara spontan. Anda adalah garpu tala utama. Apabila anda secara konsisten memegang frekuensi aku adalah, iaitu frekuensi keutuhan, kelimpahan dan kedamaian, realiti di sekeliling anda tidak mempunyai pilihan selain mula bergetar selaras dengannya. Orang, peluang dan keadaan yang tidak sepadan dengan frekuensi baru anda akan hilang secara semula. Jadi, manakala semua yang sepadan akan ditarik ke arah anda. Ini bukan magic. Ini adalah fizik. Ajaran-ajaran purba dari seluruh dunia telah menyatakan kebenaran ini dalam pelbagai cara. Diamlah dan ketahuilah bahawa aku ini Tuhan. Kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Kebenaran ini telah disembunyikan di depan mata. Menunggu kesedaran kita cukup matang untuk memahaminya, bukan sebagai puisi tetapi sebagai manual operasi untuk realiti. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah beralih daripada melihat diri kita sebagai mangsa keadaan kepada menyedari bahawa kita adalah punca semua keadaan. Kita telah mengenal pasti simptom-simptom kebangkitan yang anda alami sebagai bukti kesediaan anda. Kita telah membingkai semula kesukaran masa lalu anda sebagai satu proses pembersihan yang perlu. Dan yang paling penting, saya telah mendedahkan kepada anda kata laluan kuantum bukan sebagai satu teknik tetapi sebagai identiti sebenar anda.
Aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku adalah dalam bentuk sementara. Dengan beroperasi dari keadaan kesedaran ini, anda beralih daripada menjadi pemerhati yang ditapis oleh batasan kepada menjadi pemerhati tulen yang meruntuhkan kemungkinan dari medan kuantum ke dalam pengalaman. Anda tidak lagi cuba memanipulasi undang-undang alam semesta kerana anda menyedari anda adalah undang-undang itu sendiri yang sedang beraksi. Anda bukan lagi setitis air di dalam lautan. Anda adalah seluruh lautan di dalam setitis air. Ini adalah kebenaran muktamad kewujudan anda. Jangan hanya menjadikan ini satu konsep intelektual yang menarik. Hayatinya, bernafas dengannya. Jadilah ia. Setiap saat anda memilih untuk kembali kepada kesedaran aku, adalah anda sedang menulis semula kod realiti anda. Anda sedang menuntut semula kuasa kelahiran anda yang telah lama anda lupakan. Anda tidak berada di sini untuk belajar bagaimana untuk memanifestasi. Anda berada di sini untuk mengingati bahawa anda adalah manifestasi itu sendiri, pencipta sumber segala yang ada, pernah ada dan akan ada. Jika mesej ini bergema dengan anda pada tahap yang mendalam, tekan butang suka untuk menyebarkan tenaga ini lebih jauh. Langgan saluran ini untuk terus menerima panduan dalam perjalanan ingatan ini. Dan yang paling penting, kongsikan video ini dengan seseorang yang anda rasa juga sedang bergetar pada frekuensi ini. Seseorang yang anda tahu juga sedang mengalami tanda-tanda kebangkitan ini. Kita berada dalam hal ini bersama-sama sebagai kesedaran individu yang sedang bangkit untuk menyedari kesatuan kita. Selamat datang ke realiti sebenar anda.